Perjanjian itu sebenarnya tidak sah. Kerana dia bukan satu orang saja yang mewakili Federation. Federation Malaysia ni memerlukan empat bahagian. Tapi yang ni dia tak buat. Jadi dia buat satu kesalahan. Dapat banyak klausa-klausa yang menyebut bahawa kuasa negara kita sudah diserah kepada Amerika Syarikat. Iaitu apa juga yang kita nak lakukan mesti rujuk kepada Amerika Syarikat. Berkenaan dengan status Bumi Putra, nampak kuasa Amerika Syarikat itu sudah sampai ke tahap mereka menindakkan kuasa istimewa ataupun syarat istimewa yang diberi kepada Bumi Putra. Sebab itu kita kata bahawa Amerika Syarikat sekarang ni sudah dapat kuasa Bumi Putra. Inilah yang ditandatangani oleh Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Dia tak ada hak untuk dengan seorang diri tanda tangan perjanjian ini. Dan perjanjian ini pula menidakkan kebebasan ataupun kemerdekaan negara kita. Perbuatan semacam ini boleh dianggap sebagai mengkhianati negara ataupun menderhaka kepada negara. Kerana kuasa negara diserah kepada Amerika Syarikat. Sebab itu kita membuat laporan kepada polis.